kamu tu nasi lunch pack tu. Eh? Bon appetite. Ni, sini. Dia kenanya dengan ni lah. Boleh tarik lagi ke ni? Tunggu baik sendiri, tak ada kena kiau juga dia kata ni mesti kena. Kalau doktor kata suruh rest pun sama. Awak tak rest masalahnya. Awak Kita boleh test tapi saya kalau kata okey, kalau balik pun tak teruk. Boleh lagi tempat lain kan. Jam. Aku muntah atas buat lah makan nasi lemak. Siapa yang beri yang makan tadi? Jama tu mabuk-mabuk aku bang. Nasi lemak tak muntah, aku takut muntah kopok lah. Ya kak abang buka kasut dulu lah. Benda naik bot dulu. Apa nak beritahu tadi? Jangan risau, sampai kepik aku buat video. Kalau ada bateri ke lah. Tahan tu kopok. Tahan lah. Kasih satu lagi untuk besok. Sabar, boleh bawa cas. Aku dah bawa beg. Dia kalau jalan atas pasir ni rasa berat kaki tu. Tahu tak apa? Kalau bot dekat tepi ni tak payah buka kasut je kan. Nampak orang panggil Ayu. Tapi memang kawan saya kalau Nadia, Nat. Oh yang dulu lah. Kerbau.
Dapat dulu lah. Situ ada tak? Dia kat belakang ni betul. Dia tak ambil lagi. Kabut. Bila kot. Video macam. Tahu tak? Sekali-kali. Tak ikut sekali ya? Dah. Kita ikut. So saya tak nak cerita panjang sangat lah kita ambil shot aja. Okey, perjalanan kita untuk total untuk sampai ke sana 12 km. Tapi untuk hari ini kita ada berjalan sampai 8 km sampai ke campsite Mengkuang. Dan kat situ kita akan berkemah kat situ lah. Besok pagi dalam pukul 5.30 pagi kita akan bawa ke puncak. Okey. Untuk trek sampai ke campsite dia melandai. Sini semua dah sedia maklum kot do and don't dalam ni kan. Okey. So harap perjalanan kita berjaya lah. Itu je. Okey. Ada apa-apa lagi? Doa. Abang minta doa bang. Okey. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Belum buat apa kan? Katalah abang cakap ada yang ketiga ni. Ni bawa lebih ada orang fly. Kita buat lagi ya. Tengok fly malah nak pakai kemah ni. Ambil. Lutum. Ni beg buat berat dah, tak berat. Rasa ada banyak letak kat tu, kat Peru. Beg ni? Ha, tak berat. Berat juga. Dia tahan juga tadi. Ni lagi tak lock lagi lah macam ni. Oh, tak lilit dekat batang tu tak. Ini jatuh selut lah. Okey lah. Ni pacat. Ya, sebab dia tak lilit. Kalau dia lilit kuat sikit ya. Sebab ada lagi satu kayu belakang. Baru dia tak. Mana dia punya lock tu? Saya sampai sekarang saya tak tahu. Dah kena ke dah? Tak kena tapi dah nampak lah. Dia ada orang kena 2 ekor. Ya, kanan. Awak ni bully saya Kesiannya? Dia bully saya. Boleh ya? Kau first. Kau partner. Macam nak Giwan tu.
Tinggal pakai lagung. Dia kayu boleh. Kayu. Cek kan. Pijak air boleh. Pucuk kau. Pucuk kau. Apa dah belajar lebih? Yang 100 cm lelaki. Berapa? Memang laju lah. Belajar lebih, lepas tu yang belakang ni beza setengah jam je. Memang lagi gila. Memang laju lah. Lari je tu. Orang Malaysia ke luar negara? Kita masuk suka-suka je kak. Ini tapak dah ni. Ni fresh ni. Bau lagi ni. Bau. Ini kena buat video. Wah, aduh. Sini, tarik sini. Halu. Ada video yang risau. Ya Allah. Okey, kita tengok mangsa kedua pula. Tarik duduk. Okey. Baru lepas naik bukit. Macam jauh dua orang tu. Jauh kan? Apalah, relax dulu. Ayang tidur dulu. 45 minit lagi ni. Enggak cakap. Sikit lagi. Oh, lagi. Sikit lagi. Okey. Slow lah. Ni pacak lagi ke? Tak pasti lah nak cakap. Sampai dah? Ni kan tak? Ni ada. Air water point mana? Jauh. Nantinya kata kena lupa 2 tahun. Ya. Banyak Atan. Kamu ada turun. Ni lah, rasa turun sini. Kena naik sini. Ya. Ni, laluan. Oh. Boleh tak? Ha? Dua ni tak air. Oh, tak. Dah bagi dah dulu. Telefon aku ni dia lagi tak tutup. Dia tak tutup belum. Apa khabar? Mesti. Dah dapat dah. Suatu bahat tu pergi dah. Yang tebal. Ada dapat sama ya? Tebal. Dia nak Kalau ada time slip tu. Tahu tu sini nak tak. slap boleh buat tapi tripod tak ada. Tak langkut.
Situ awak. Tak payah nak situ je. Yalah situ nampak. Kita okey. Comel. Tu tak boleh nak turun tu. Kalau boleh bersambung tu dah pergi dah naik depan tu. Tu guna apa tu? Assalamualaikum. Hari dah makin cerah. Lepas tu view memang alhamdulillah belanja betul hari ni. Kau tengok cantik. Puas hati gila. Yang ni nama dia Gunung Botak. Nanti kita akan sampai Gunung Senyum yang kat sana. Gunung Senyum. Gunung Senyum. Memandang ya Allah. Serius. Inilah yang kalau orang tanya kenapa suka naik gunung. Ni antara jawapannya. Sana-sana lah. Aku ni kat sana. Kau dah tengok. Dah siap dah. Kat sini dah siap. 1, 2, 3. Lagi. Korang. Lalu. Video sikit. Nampak kita tak ada. Ada usia. Kita berlima. Ada. 1, 2, 3. Kita tutup di sebalik awan. Awal. Nampak cuma apa? Dia dekor. Ni kena bawa pula berat biar aku ke sana. Dekat je. Dekat dia. Kita kat view pula sini. Aku ada tak? Daun, kakak, daun. Ada jangan risau, jangan risau. Ramai. Hai. Daun ramai belum lagi kan? Hei, jangan duduk situ. Sini jauh sikit. Okey. Ramai pula. Tengok kita kejap ke santai. Cancel lah. Sini sikit. Lepas tu senyum. Tengok mata-mata gelap balik. Cuba buat jangan potret. Lawa juga. Foto. Alah, daun. Jalan. Kita bawa. Oh, ni lawa. Tolong ni aku tak ada sini. Macam gila eh. Balik tu. Tak boleh masuk lah. Kenapa? Nasi goreng. Masing gila. Dia sebab perencah ke apa? Oh, dia tak tambah garam ah. Aku tak guna garam. Oh, cantik. Itulah aku bawa sebab aku makan. Tak ada lain. Ada lain dah tiba-tiba tak ada. Sabar je. Lambat sangat. Okey, jom. Turun. Kita nak balik suak cepat. Jadi begitu dah. Okey, kita halau ke sana pula.
Jom kita. Pak jauh. Alam berkorban ni datang. Ada air sebelah tiga je kena lagi. Ya. Jangan nak itu. Apa lagi dah buat? 5 lah. Tak ada cuti kan? Ya. Kita orang yang dah orang kampung dah biasa panggil ni kan. Begini ni. Kita buka ni kan. Kura-kura. Tapi dia ni tu tak ada. Ada pokok dia Dila, dia tak ada ni lagi. Okey, berjalan ke puncak Gunung Melong. Ni gaya apa ni? Gaya apa-apa? Gaya harimau. Harimau menangis. Lalu dia tahu. Kita. Sekejap. Dah tu kita dah lajak ni. Tak perasan. Mungkin simpang tu dia ke tepi sikit kan. Dia kita perasan ni. Macam ada view juga lah. Tengok macam Pewa. Lawan sana. Pewa dah. Ada. Nak tidur. Oh, ni ambil gambar. Ni. Okey, tinggal lagi 2 bateri. Oh, tutup. ada view juga sini. Oh ingat dia macam tak. Oh ni kalau agak. Dia dah halang macam ni. Sikit. Gambar kapek. Go, itu orang naik pula ambil. Pergi. Orang dah naik 2 tahun ni. Ya. Gila. Pergi dulu Wani dulu. Lepas Wani, Ustazah betul saya. Saya nak dulu. Pak bang. Prosesnya gila kan bang. Zatnya kat sana. Ready amat saya balik. Lepas ni ada lagi awak dah tadi. Tak punya ni. Ada apa tadi? Tak ada lain pula nak pun minum. Daus ambil gambar banyak daus. Pahala banyak. Itulah dia. Ambil tu lah dia. Aku nak pergi dengan daun lepas ni PM akak. Nanti akak bayar. Ini kamera orang ni. Kita tumpang kamera orang. Makan sekali kan daus. Nak bayar mahal sikit lah kat daus supaya dia ambil akak. Gimana? Trik rahsia. Rahsia dengan naik. Jangan harap. Rahsia. Zat trik rahsia semua tak? Itu dari mana awak? Berapa? Mana rahsia. Apa.
Gede-gede. Kami nak lalu, kau buat jalan tak elok. Teng raja lalu. Kapek merah kau bentang. Berilah jadi YB. Moga-moga ada rezeki mana tahu. Bila kena jual tanah lah nak jadi YB. Itu orang kemah kat sini tak ada orang kemah. Numpang kita. Ni sikit ni ya. Mana ada? Ke campsite. Air minum habis. Mencoleh. Sampai CP1 Camp Serdang. Kita ada 45 minit lagi ke jeti. Kami sedang berehat. Semua dalam keadaan baik. Okey, mana Syafila? Okey, lepas ni siapa nak trip boleh ikut Syafila. Diva Jerantut. MJP.
Bawah tu jalan sikit. Alhamdulillah. Halah. Đâu? Sampai tergerak terus ya. Tak tahulah kot bot lain lah. Oh. Tinggal. Boleh bakar. Wow, bestnya. Wah, nanti bagi kat kami ikan. Dapat ikan bagi kami ya. Alah.